Ulang proses yang sama, lapisan daging, lapisan dumpling, sampailah dia tinggi. Macam ni. Last sekali, kita ambil air chicken stock tadi dan taburkan dekat atas dumpling. Curah-curah. Curah-curah. Kalau curah lebih sikit, biar masuk kat bahagian bawah daging tu. Kita akan kukus kita punya dumpling ni dekat steamer selama 20 minit. Bila dah 20 minit, kalau nampak kulit dumpling tu dah kedut-kedut macam ni, maknanya lasagna dumpling kita dah siap. Dah siap. Tapi tak tahulah jadi apa. Macam pelik je. Kalau boleh taburkan dengan cili oil. Cili oil. Taburkan juga dengan irisan daun bawang. Daun bawang. Lepas tu kalau boleh enjoy kalau punya lasagna dumpling untuk berbuka puasa. Bismillah. Sedap mau. Kulit atas tak jadi. Boleh lah. Janji ada daging, ada dumpling. Yes. Buat apa tu? Nak? Lain macam tengok dekat atas tu apa benda tu? Dumpling lasagna. Sedap tu. Kering gila. Ini baju dia. Tutup macam gini. Elok masuk hapuk. Eloklah perangai. Makanlah yang bawah ni. Yang bawah ni sedap tahu. Nak? Dah habis dekat 3 suku makan dah tu. Baru nak pelawar aku.